I'm breaking my limit. Okay guys, selamat datang kembali. Kembali kenapa? Ini adalah podcast yang kedua. Kalau hari itu korang dapat tengok kita punya Todak MLBB, tapi sekarang korang tahu tak yang sebenarnya Todak pun ada Valorant. Dan bersama kita hari ini kita punya coach iaitu Dan ke apa? Nama panjang kau apa? Yang in-game tu? Indiscreet. Aku pun tak pandai nak sebut lah. Indiscreet. Yeah. Indiscreet. Yeah. Oh jenuh. Dan ini kita ada Jit dan itu adalah Frost. Kalau panjangnya? Frost Easy. Apa? Frost Easy. Ya, betul. Itu dia nama dia. Okey, sekarang ni ini adalah antara player-player kita untuk kita punya Valorant, dan aku macam biasa lah, kita akan ada soalan-soalan yang orang kata cepu emas. Mungkin soalan itu sukar untuk dijawab, dan hari ini kita bongkarkan kenapa, mengapa dan bagaimana. Tapi sebelum tu kita perkenalkan dulu. Nama korang dah tahu, so kita minta seorang-seorang bagi tahu apa tugas dia dekat dalam Valorant ni. Okey, kita mulakan dengan Dan. Okay. Boleh panggil Dan. Dan. Okay. Short for Daniel lah basically. Okay. IGN ataupun in-game name Indiscreet. So role saya dekat team Valorant Todak ni is as a coach lah. And also as an analyst. Untuk manage team ni. So maksudnya engkau analyst, engkau coach. Kalau dua. macam Todak MLB, kita ada analysis sendiri, kita ada coach sendiri. Engkau dua benda. Ya betul. Macam mana kau bergerak otak kiri dan kanan ni. So itu je lah, basically itu je lah yang kau buat untuk Valorant ni. Ya, so far itu je yang saya in charge. As a coach and also as an analyst. Faham. Kalau Jeep lah? Saya nak tanya apa? Yelah, tanya awak sebagai apa kat dalam Valorant team kita? Role lah. Role lah. Role kalau luar game jadi badut sikit lah. Badut lah? Badut sikit. Kalau in game aku controller lah. Controller macam control pace orang main tu. Kalau suruh stop, kena stop lah. Maksudnya kau sebagai captain lah. Kalau musim bola sekarang kau captain lah. Captain lain? Captain lain. Okay. Lagi? Tu je? Tak buat banyak benda. Kalau role macam role controller macam macam mana nak cakap? Smoker lah. Smoker lah. Okay, faham. Okay, bagi Frost lah. Okay, nama saya Muhammad Adam, nama saya. I go by Frost Easy in game. Okay. Saya duelist untuk tim ni dan saya basic kambing hitam for this team. Kambing hitam ah? Mana kata kau kena dulu apa-apa? Ya, apa-apa saya akan masuk dulu tadah untuk saya punya team. Kau nampak tak? Kalau dalam ML tu panggil apa? Tank? Tank ya. Okay, consider tank I guess. Boleh macam. So, ini antara player kita ada lagi. Kita punya Valorant player. Tapi untuk ini aku bawa ni kejap lagi korang akan tengok yang lain pula. Kita akan campur-campurkan. Jadi untuk nama IGN kita pun dah tahu. Aku cuma nak tahu berapa lama korang dah berada dekat dalam team Valorant ni. Sebab kalau korang nak tahu yang kita punya Todak Valorant ni dah lama sebenarnya. So kita tanya diorang berapa lama dah diorang dekat dalam team ni. Kita mulakan dengan Okay, so team Valorant ni dah lama lah basically. Tapi saya boleh consider baru join juga. So saya join lebih kurang awal Februari tahun ni. Awal Februari, okay. So ni paling lama lah. Paling lama lah. Paling lama. Paling tua lah. Abang Long lah. Boleh kira lah. Boleh kira. Sebab saya daripada second line up. Second line up. First original saya masuk second. So dah berapa lama dah kakak tu? Kalau ini Februari tahun ni kau? Nak masuk 2 tahun. Nak masuk 2 tahun dah. Almost 2 years lah. Dan kalau Frost? Buat saya rasa dekat table ni saya paling baru. Edisi paling baru 5 bulan. 5 bulan. Tapi aku difahamkan yang kau berada di tim lain sebelum ni. Yes, saya pernah main untuk tim nak panggil Bleed Esport. Bleed Esport. Bleed Esport. Main untuk tim untuk for like 2-3 bulan. Kenapa kau cari Todak? Well, I kena kick. Kau kena kick? Yes. Diorang drop saya sebab diorang nak buat international punya line up. Kau dah lah jadi kambing hitam, kau kena kick pula. Apa hal? Diorang nak buat international line up, so diorang nak ambil player daripada overseas. Habis kau tak cukup international? Where are you from? I'm from Malaysia. Kau kena cakap nama kampung. Saya daripada Malaysia. Malaysia kat mana? Saya asal Ampang. Mpangs. Mpangs. Yes. Kalau next time kau jumpa orang putih, kau lawan, kau cakap, where you from? Mpangs. Nampak orang putih dia sikit.
So tak apa. Jadi itulah engkau daripada Bleak Esport masuk ke sini akibat daripada dia orang nak buat line up international, nak panggil player-player luar dan kau berada dekat sini. So macam mana prestasi dia? Okey tak? Sebab dia kena kick ni. So kita nak tahu dia okey tak okey. So far adalah juga 2-3 kali kena tegur. Oh kena tegur. Kau tegur je ni. Bagi je. Sebab yang ni kita memang nak bagi tahu dekat audience, nak bagi tahu kita punya peminat Valorant apa cerita sebenarnya kita punya Valorant ni. Banyak lagi soalan aku ni Permulaan dia macam mana? Kalau nak cerita cerita je. dalam community memang quite famous lah. Oh, untuk dia famous punya BM. Oh, okey. BM tu bad manners lah. Oh, bad manners. Oh, okey. Tapi so far dalam team setting Okey. dengan teammate okey. Oh, kira dengan luar dia toksik Oh, Kau-kau ni. boleh kira lah kat situ. Dia kalau bukan dengan teammate dia agak garang lah. Oh, dia agak Dengan garang. teammate garang tapi dia tak macam Dia garang-garang sopan saya. sikit lah. Oh, sopan-sopan lah. Mana taknya dah keluar balung. So, macam kau sendiri dan engkau Jit, memang terus ada todak ataupun ada main dengan tempat lain atau apa sebenarnya? Sebelum ni main untuk small Indian team lah. Small Indian Dia team? macam small org lah. Small org. Small Masa org. awal-awal start Valorant. Sebab aku kadang-kadang Valorant ni dia punya bahasa tu lain macam sikit. Dah pergi sini aku pun tak faham. Sebab game tu kadang-kadang aku pun jadi tak faham. Kejap lagi aku rasa tiba-tiba keluar wall kala-kala warna-warni tu aku pun dah jenuh dah. Kan? Sebab dia berbeza dengan game-game yang lain. Kalau macam old school sikit, Counter Strike. Lepas tu kita ada Apex Legend. Tapi Valorant boleh kata agak baru juga sebenarnya kan? Yes. Baru. Boleh kata Baru. kombinasi antara Apex dan Counter Strike tu. So bila dia bercampur dua je tu. Tapi bila korang dapat main benda ni sampai peringkat international dah masuk banyak-banyak tournament, so hebat lah. Respect. So are you guys ready untuk soalan-soalan yang agak mencabar minda dan akal ni? Cabar. Okay, aku just nak tanya, macam dekat Liga Emas korang dapat tempat kedua, kenapa korang kalah? Coach, kenapa korang kalah? Secara terus terang lah. Okay, Mungkin terlalu confident sangat. okay, terlalu confident. Okay, kita pause kat terlalu confident. Kau rasa kau terlalu confident? Kau main offline, offline kalah. Sedangkan kalau kat online ni kau, wah. Disebabkan itulah. Itulah sebab dia. Sebab terlalu menang online. So offline kita anggap prestasi dengan kita punya momentum tu sama. Oh, sama. Tapi lain terciduk. Terciduk kan? So bila preparation tu kurang sikit, baru kena sikit. Kenapa preparation tu kurang? Sedangkan kau kata engkau terlalu yakin dengan game tu sebabkan kau kalah. Dia preparation lain. Preparation yang apa? luar game ni. Luar apa? Contoh macam kita orang culture shock sikit lah. Lama sangat tak Culture offline. shock dari segi yang macam mana? Sebab culture shock ni ada banyak. Rasa macam terlalu hebat ke? Rasa macam okey ke? Jangan cakap In terms of equipment masa tu pun kita orang tak well prepared lah. Well prepared berkenaan dengan equipment lah. Lepas tu main masa tu macam kena ulti 24 jam tak dengar apa. Masa tu lepas tu kita orang pun kena caught off guard agak main masa tu. They were Jadi more to preparation sebab tu kau kalah lah. So on the next semua dah rasa well prepared. Sebab masa hari tu equipment test pun orang tak betul-betul detail sangat. So mid game tu banyak jugalah technical issue juga. Tapi kalah tetap kalah lah. Kita takkan letak alasan dekat equipment tu. memang L lah. Kita take the L. Tak apa, kita take the L. Dilanggar. lah. Tapi memang korang berharap semua benda tu akan solve lah kan. So korang akan more lebih prepared kan. Sebab apa? Aku tengok dekat Malaysia E-Sport League MBL. Boleh pula champion. Sebab dah prepared. Itu beza dia. Lepas kalah Itu saja beza dia. Beli Liga semua Emas really tukar kita orang as a player lah bagi saya. Senang betul jawapan budak-budak Valorant ni. Aku pun tak tahu aku nak tembak macam mana. Tapi betul lah apa dia orang cakap tu, akibat daripada pengalaman dia orang dekat Liga Emas tu, dia orang preparekan balik, betulkan balik dan korang dapat champion dekat MBL. So, congratulations. Dia kena belajar. Lepas kalah itu tu beli semua benda. Semua beli benda. Tu baru semua tu. Meja tu baru. Tak minta maaf tak boleh tunjuk sebab lain macam sikit. Ada orang, ada patung, ada lain macam-macam masih. Tapi tak apa. So, aku nak tanya korang, apa pendapat korang tentang e-sport ataupun Valo dalam local scene kita sebenarnya ni? Aduh. Dalam scene kita ya. Bagi saya dia Okay. macam
muda in a way, macam baru orang nak start nampak how big is Valorant is. Macam awal-awal Valorant tu saya rasa tak ada, dia ada sambutan tapi macam for like first 5 bulan, lepas tu dia macam down sikit. Tapi sekarang saya tengok everybody start paying attention to it lah. Why pada peringkat 5 bulan tu kau rasa merundum? Kurangnya famous tentang Valorant. There's no Sebab player. dia player base masa tu pun tak ramai lagi orang still main, mostly main CSGO lah, Counter Strike. So apa yang membuatkan korang nak move to Valorant? Sebab rasa CSGO tu Lego, kita go Valo. Okay. Alright. So korang tak rasa macam Valorant dekat Malaysia ni dia kurang event? Dia kurang dari segi benda macam tu, akibat tu lah mungkin kita kurang famous sikit dekat Malaysia ni ke macam mana? Daripada segi progress Valorant, sejak COVID-19 kan, Okay. boleh nampak lah banyak peningkatan user lah ataupun player untuk Valorant sini. Tapi disebabkan last 2 years tu agak restricted, so boleh nampak lah organizer susah sikit nak host event. Kebanyakan online je. Faham. Tapi kalau nak compare to other games, Valorant agak aktif lah community dia untuk untuk buat small tournament. Kalau PC Valorant kira paling cun lah. Paling cun lah. Paling on. Sebab banyak sangat tournament yang diorang buat, kecil-kecil. Cuma tahun ni saja yang besar sikit event dia. Faham. Contohnya Liga Mas, MBL semua tu. Okay, so kau rasa online dengan offline ni mana you guys prefer? Me personally offline. Offline sebab? Saya suka main dekat environment kat situ. And it's like very fair to play against opponent with same setup, same everything, just different equipment. Oh. Dia suka ton sebenarnya. Oh ya. yeah. Kalau kau Jit, kau suka yang mana? Online, offline? Kalau boleh online, sebab onliner sikit. Asal? Tapi kalau kena online boleh offline kat tu, rumah, boleh tenang-tenang cicil je orang lah. kata selesa. Selesa lah, di tempat sendiri lah. Tak nak compete ke siapa pasal online. Oh kan? Main je lah sendiri. Mana susah nak coach dalam online, offline? Sebenarnya online lagi senang. Online lagi senang. Sebab selalunya kadang-kadang organizer-organizer yang baru buat event ni, sebab sekarang diorang banyak buat event mobile. So bila tentang komputer, dia orang terpaksa lebihkan equipment. Betul. Kadang-kadang diorang lupa coach punya equipment. So bila in game saya tak dapat tolong sangat. Faham. So kalau onliner, saya boleh daripada rumah boleh senang nak guide awak apa semua. Senang nak guide, senang nak manage. Oh, macam tu. Tak ada isu. Buat some mistake sikit ni salah. Oh, salah. Dia ada buat otan ke? Otan ke apa ke? Dia tak ada, tapi 2-3 hari ni dia macam garang sikit. Dia garang sikit lah. Aku rasa mungkin ada permasalahan di luar tu. Girlfriend okey Ha? Mungkin tu tak ada girlfriend. Jenuh. Okey, jadi kepada anda yang ada sedang tengok ni, kita ada available coach to have. Okay, alright. Aku nak ada tips and tricks sikit lah aku nak tanya. Macam mana nak jadi pro player Valorant ni? Aduh. Macam mana jadi pro player? Macam aku memang noob. Kau dulu ni. Bagi saya kalau nak jadi pro player ni, start taking the game more seriously. Macam instead of just main for fun, actually start berfikir pasal game tu macam mana boleh buat specific stuff better in a way. Aku dah paling serius dah aku main tu, tapi tak boleh juga tu. Maksud kau serius tu yang macam mana? Dia serious with brain, kena guna brain juga. Brain. Mungkin ada yang missing lah tu kat situ. Mungkin brain missing. Cari yang benda Error orang biasa 404. tak cari. Cari yang benda Dia biasa orang tak cari. Contoh? Contoh different agent playstyle. You play in your own way. Sebab Valorant ni dia ada role-role dia kan. Yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. So itu yang kalau orang lambat pick up, tak tahu role ni sebenarnya sesuai untuk apa, tinggal. there might be a problem. So kalau kau tips nak jadi pro player. Tips basically kena tu je lah, put more hours. Lepas tu like Adam said, kena serious lah. Kena serius lah. Kena main je lah benda ni. Kalau coach, daripada pandangan coach pula, selain daripada jawapan dia orang, tak nak sama. Jenuh. Macam cakap brain tadi tu, sebenarnya banyak je player yang tak ada brain pun sebenarnya. Oh ya ke? Oh. Diorang daripada CS, diorang memang dah pandai menembak. Faham? Dan diorang cuma ikut instruction saja. So bahagian planning strategik tu diorang tak payah fikir sangat. Tapi untuk power belah gaming, gunfight tu kena banyak experience lah. Banyak main kat dalam tu. Adakah recoil dia tu lebih berbeza daripada CSGO atau macam mana? Sangat berbeza tapi lagi senang. Oh,
Ya. Oh. Sebab saya dulu pernah main CSGO kan. Bagi saya CSGO punya record is like way harder. Faham. Susah lagi. So yang Valorant ni lagi senang sebenarnya. So easy lah. Betul main. Faham. Tapi aku nak tanya korang, apakah equipment ataupun adakah equipment ni sangat penting, memainkan peranan sangat besar Sangat. untuk jadi pro player ni? Untuk pada peringkat profesional, peringkat pro, dia penting lah. Penting. Sebab sebelum ni kita orang pernah juga join LAN event dalam CC. Takkan mention lah nama CC Oh, okay. Tapi spek dia agak rendah, kursi pun tak selesa. Game pun sangkut-sangkut. And tak boleh nak perform. Faham. Jadi bila equipment yang sangat bagus ni, korang boleh perform lebih bagus. Paling decent lah. Paling decent. At least what we train for. Okay, so korang rasa antara mouse, keyboard, headset, monitor, yang mana lebih penting? Mouse. Okay, kau mouse Frost. Kau je? Apa? Earphone. Headset lah. Headset. Coach? Saya rasa komputer. Baik tak jawab. Bikin kerja kot. PC lah. PC. CPU. Tapi soalan aku, mouse, keyboard, headset, monitor. Sebab yang tu dia control semua equipment. Betul, yang tu control semua. Kalau ada mouse pun tak ada PC tak jalan. Ni yang kecil-kecil ni. Dia jawab macam coach. Gila. So basically saya rasa kat situ monitor ke kau lebih suka yang macam mana? Hertz lagi tinggi ke? Saya rasa headset. Mouse. Headset. Kau pun headset juga. Why headset? Sebab main game yang macam tembak-tembak FPS ni kan, step tu kena dengar. Kalau tak dengar tahu-tahu depan muka kan memang GG liao. Habis kalau di jalan anak-anak ikan, selu-selu kau tak tengok. Tu kena prepare sendiri lah. Kena prepare sendiri lah. Oh. Tu Kenapa mouse? Sebab kalau saya pakai mouse RM20, Okay. saya takkan boleh bunuh orang how saya guna mouse saya sekarang. Very different. Apa beza RM20? Sekarang berapa ringgit? Now probably 500, 400 plus ringgit. mahal. RM500. You know, apa beza RM20 dengan RM500? Better sensor, better grip mouse, better clicking, ringan. just better mouse, ringan. But more accurate, that's the main part lah. Bukan sebab ada tambah-tambahan button ke apa, tidak. The more kepada dia punya sensoring semua lah. Yes, betul. That's good. Okay, aku just nak tanya soalan ni sikit lah. Okay. Top 3 dalam Malaysia yang bagi cabaran sangat-sangat pada tim Valorant Todak ni. Siapa yang kau rasa? Bagi saya is NextGar. Since kita orang kalah dengan diorang dekat Okay. Liga Mas. Sebab kalah so terus rasa Respect. Okay, baik. Second is probably Blitz actually. I think Blitz would be better. Tim kau dulu? Bukan Blitz. Oh, Blitz. Okay. Okay. Nombor 3 is probably Circus, tim yang kita orang kalah kan kat ML. Oh, ya betul. So itu antara 3 tim yang korang rasa mencabar. Saya agree lah. So, soalan seterusnya. Valo ataupun CSGO? I got this question a lot and I'm gonna answer the same. Okay. Valorant any day. Jit? Velo juga. CS macam kau dah lama tinggal dah 2 tahun lebih kau dah tinggal, kau best pula CSGO. tak, CS dia special place lah in our heart. Special Okay. place. CS is a very special place. Saya Valorant lah. Valorant jugalah, of course lah. Sebab saya QCS tak dapat game. Kalau dia orang main CSGO, cakap CSGO, hari ni last, besok dah tak main dah Valorant. Okay, so aku nak tanya soalan pada coach. So ada beberapa soalan sebagai contoh. Apa yang kau pentingkan dekat dalam satu tim ni sebenarnya? Pentingkan pada asasnya kena ada good fundamental understanding of the game lah. Faham. So dia selalunya bila ambil player, kita orang akan fokuskan ranking player tu dulu. Sebab bila saya kata rank paling tinggi Radiant kan, Radiant dia akan ada brief understanding on semua mekanik menembak, mekanik ability, utility. So kita dah boleh skip coaching bahagian tu sebab dia dah ada understand. Sebab dah ada benda-benda tu kan. So dia lagi senang nak develop. So benda tu nombor 1 lah priority. Dia kena high rank supaya dia farm game tu. Yang kedua, saya akan tengok based off dia punya
experience. Okay. So experience ni dia ada experience ke tak ada experience. Nanti tengok pada kita punya jadual lah. So kalau jadual tu ke tournament tu lama lagi, bolehlah kita consider untuk add on person yang kurang experience sikit. So baik, kita akan pergi ke commercial break lah kawan. Kita tengok kita punya sponsor. Kita ada sponsor tak podcast ni? Kalau tak ada diorang, tak ada podcast ni. Kau nak tengok tak? Boleh. Jom. Okay guys, sekarang ini aku bawa pula player yang lain. Kalau tadi kau ada nampak ada si Frost, ada si Jit dan juga dia punya coach. Sekarang ni aku bawa dia punya manager and another 2 player sih. Sebab Valorant ni kita kena cakap orang putih sikit. Dia lain sikit. Kalau kita main PUBG, ya, tu masa baju tega. Valorant ni dia orang putih sikit. So dekat sini aku nak memperkenalkan korang. Bagi korang yang tak tahu, ini adalah Kyle. Dan ini adalah Sube dan ini adalah Halim. Halim kita punya manager. So, cuba korang bagi tahu korang punya job scope dekat dalam team Valorant Todak ni. Kyle. Hi guys, nama saya Kyle. Saya main role initiator. So memang kena scan lah baling-baling benda, lepas tu tolong orang lah. Basically. Dan juga kau suka push pergi depan. Saya suka ke depan. Ada orang beritahu lah tu. Jiwa kena fighter kan. Frost sangat tak puas hati. Frost tak puas hati dengan kau sebab tu kerja dia. Kau dah ambil kerja dia, jadi dia tak ada kerja. Jadi nama IGN kau? Nama saya Kyle lah. Kyle jugalah kat dalam IGN tu lah. Okay, so Sube. Nama saya Syamil Alif. Saya memegang watak sebagai in-game leader untuk pasukan Todak Valorant. Dan captain lah. Captain lah. Saya yang jenis bawa diorang ke sana ke sini, dia shot scholar lah. In-game name saya Sube. Dan Halim. Hi guys, nama saya Halim. Okay. Manager untuk team Valorant. So basically saya jaga diorang punya kebajikan, diorang punya daftar game ke apa-apa, dalam tournament ke, outside tournament ke, lebih kurang macam daddy lah, macam parent untuk dorang lah. So, jadi sebelum ini korang pernah main team mana ataupun Todak ni sebenarnya first team untuk korang as a player? Kalau saya, kalau competitively Todak first team lah. Todak first team lah. Untuk saya ada 2. Dulu CSGO pun team lain. Saya untuk Singapore. Kalau Valorant ni first team saya. Ni first team jugalah. Daripada awal masuk Valorant, transition CSGO to Valorant, memang Todak for life lah. Aku dengar dekat team Valorant Todak ni, engkau adalah Pak Long, Abang Long. Paling OG. Paling OG lah. OG. So dah berapa lama and macam mana kau boleh bertahan sehingga sekarang? Apa faktor dia? Alhamdulillah sekarang ni dah 2 tahun bersama dengan pasukan 2 Todak. tahun? 2 tahun. Alhamdulillah dijaga kebajikan lah dari atas hingga ke bawah. Terima kasih juga kepada management. Kenapa saya boleh stay lama dalam ni? Apa faktor yang kau boleh stay? Faktor stay dari segi stat saya lah kot, dan juga performance saya. Alhamdulillah makin, walaupun dah berumur, masih lagi boleh menembak, boleh bermain. Itu sebab umur PNC lah? Umur saya? Umur saya 25. 25? So dah berapa lama dah kau menembak? Lama dah. Saya daripada 15 tahun. 15 tahun kau menembak sampai sekarang? Tembak gitu. Tembak. Kalau Askar ni, aku rasa dah berbalak-balak sampai kat sini dah ni. So kalau CSGO dulu kau main CSGO untuk Singapore lah. Apa achievement paling tinggi kau? Achievement saya paling tinggi yang masuk tim Paperex lah. Itu yang saya punya benchmark paling tinggi lah. Sebab saya main Powerhouse Malaysia juga. Nama tim tu Frostfire. Kita orang compete tu dekat China, Vietnam, Indonesia. Paling besar, paling jauh pun pergi saya main untuk Belgium. Lawan major punya, ex-major champion time tu. Almost menang but choke juga.
Tapi itu orang kata apa, biggest experience lah boleh bawa. So masuk antara pengalaman yang paling banyak dalam team Valorant ni adalah pengalaman macam tu lah, dia boleh stay lama kat tu tak? Yes. OG. Lama game on. Sudah berpunya? Belum berpunya? Alhamdulillah sudah berpunya. Alhamdulillah. Tak sia-sia je menembak. Betul. Okay, so kita get back dekat berkenaan dengan MEL, Malaysia Esport League dan juga Liga Emas. Aku just nak tanya, kenapa untuk Liga Emas tu kau dapat tempat yang kedua? Kenapa kau orang kalah? Ketiga. Ketiga? Oh. Semi-final kalah semi, betul. Okay, ketiga dan tambahan pula the first game offline kau kalah. Betul. Tu tak nak cakap apa, tapi kita bagi kenapa fakta dia. Okay. Aku cakap dulu lah. Cakap sebagai issue captain. Banyak juga tak nak cakap yang kita ni tak prepare for anything. We actually prepare banyak benda juga untuk tournament tu. Cuma banyak juga hiccups daripada team sendiri. Nak tak nak kena mengaku juga lah, sebab time tournament tu waktu dia waktu solat tau. Okay. Dia usually Jumaat orang solat balik pukul 2 suku macam tu kan. Okay. Tapi organizer push time juga nak start pukul 2 tu. Saya daripada solat di masjid tu boleh lagi. Dengan kereta jam je semua. Tak, sekarang ni dia cerita pasal kejadian tu lah. Kenapa dia lambat. Dia pegang dia saya. On my defense. On my defense. So benda tu terjadi, saya tak boleh nak complain apa. Memang mistake saya juga. Sepatutnya parking je dekat Queen Mall tu berjalan kaki. Tapi disebabkan rumah saya dekat dengan Queen Mall tu, saya decided untuk balik solat kat masjid je lah. Dari rumah saya. Tapi disebabkan tu juga daripada komen-komen daripada pasukan saya berkata macam this is one of the reason kenapa kita kalah juga sebab awal-awal tu team spirit tu dah macam low juga disebabkan captain datang lambat dan orang lain player saya 4 orang ni menunggu saya untuk main. Misalnya time MEL tu tournament after Liga Emas tu kita ada buat huddle semua, kita ada bagi talks kan. Tapi dari sudut saya itu memang mistake saya lah. So maksudnya sebagai walaupun kau OG kat sini kau masih lagi mendengar yes betul. Kita harus mendengar. Tapi kalau semua orang boleh mendengar, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi tahu kau, tapi dia memang tak ada perasaan tu. Kau lambat ke, kau buat masalah ke, dia memang tak ada feel. Tak suka pressure orang lah. Tak suka pressure. Habis kalau pressure tu kau terima je. Saya terima. Dia memang rock tank lah aku rasa. Dia soldier. Sepatutnya soldier tak macam tu. Soldier je fight balik. Engkau terima. Aku tengok jenuh. Dia askar yang betul lah. Dia dengar arahan. Dengar arahan. Buat je lah. Apa salah tu, ubah apa yang betul kita ikut. Tapi MEL kau champion pula. Sebab okay, ni kita aku lagi. Aku lah tak. Okay, as manager. MEL kita dia macam mana? Apa faktor dia? Faktor dia sebab dah kalah dekat Liga Emas. tu, sebab dia Liga Emas ni kita main league. Kita main 6 minggu sebelum main LAN tu. Untuk playoff tu lah. Playoff tu semi dengan final. Diorang ni confident lah sebab kita mostly daripada dah 2 tahun main Valo. Memang Malaysia ni bukan nak cakap kita besar lah, tapi memang Malaysia ni kita kira tapau lah. Kita champion. Kita champion. Tapau. Tapi bila tournament nak start tu Liga Emas, confident tu memang ada confident. Terlebih sikit. Kat LAN ni kita overconfident. Kita boleh tapau. Tapi dalam hati sebenarnya kita dah 2 tahun kalau nak main. Kalau dalam bahasa lain dia takbur. Takbur dan riak gitu. Riak So benda tu main peranan juga. Main peranan juga. Okay, kita tak boleh terlalu confident. Ada one more nak tambah. So, the reason kita orang menang MEL pun sebab yang mistake yang daripada Liga Emas tu dari segi disiplin individual semua tu kita dah fix terus. Masing-masing dah tiaw, masing-masing dah orang kata apa dah kena ceramah dengan each other. Dah koyak, dah kalah. Semua datang awal. dah kalah baru nak kena. Semua datang awal, semua prepare for ni lah. Tapi baguslah kau belajar daripada pengalaman dan kau tunjuk dia punya improvement and terus kau akan dapat champion daripada tu. So it's a good thing. Kalau benda tu tak jadi, mungkin akan jadi masa depan lagi dah terlambat dah apa semua kan. So dia dah jadi awal and kau boleh prepare semua. That's very good. So tapi sebagai OG aku ada banyak soalan kat kau. Okay, boleh. Okay, since kau paling lama kat sini, aku nak tanya batch mana yang okay? Batch mana yang okey Ya, yang padu lah. Adakah batch kau? Atau batch mana? Jujur lah. Lu jangan terasa. Sebab banyak dalam 2 tahun ni banyak pertukaran player dah. Nak tahu apa yang paling kau batch yang saya rasa paling selesa sekali, paling best dan paling brotherhood lah. First batch saya lah. Saya ada Klik, Balto, dan time tu ada The Doctor juga, Enaduka. Empat-empat ni kita orang bermain tanpa gaji dulu. Before kita Todak approach kita for ni kan. Tanpa gaji guys. Tanpa gaji. Tapi time tu Zico yang approach Klik time tu. Zico? Zico yang cakap Valorant ni ada something kan. Yes. Kita try apply, alhamdulillah.
kita dapat masuk. And saya rasa time tu memang masih barbar lagi semangat. Sebab tu kita first kita masuk Todak tu, time tu kita banyak tapau juga tournament. Kita banyak menang juga. So saya rasa first batch tu lah paling brotherhood, paling family sekali lah. So yang terkeluar seperti klik dan sebagainya, sempat merasa gaji tak? Sempat merasa gaji? Sempat. Oh, sempat juga. Orang setahun juga lepas tu. Setahun juga. So kenapa dia orang dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan? Adakah daripada segi performance dia orang ataupun ada masalah attitude atau masalah? By right, time tu ada sedikit masalah attitude. Tapi time tu semua ada, saya ada kan, individual semua ada. Cuma by performance, sebab kita dah menang banyak tau. Kita dah dekat atas ni time tu. Kita menang first strike, kita menang semua. But then bila dah sampai atas ni kita stagnant. So kita punya kita macam ni, kita tak menaik. Betul. Bagi kita straight all the way, tak ada menang, tak ada apa. So at that time kita decided untuk make some changes lah towards the player kan. Kita nak more new players, more young players, younger players kan. Sebab time tu ramai tua tu. Saya, Klik, Balturi semua memang line up orang tua. Ada umur 28 seorang, ada doktor. Jadi macam mana penerimaan dia orang terpaksa dikeluarkan? Dan engkau terpaksa dikekalkan. Apa kelebihan kau ni? Apalah aku pula nak kena keluar, kenapa Subir nak kena stay? Kan? Performance dari segi performance. Sama. Static. Apa bezanya? Sebab time tu team performance static. Saya rasa yang diorang macam mana nak cakap, judge by sebab performance ada data analysis semua tu kan, yang performance saya tak adalah menurun. Alhamdulillah dia stagnant, naik sikit, turun balik kan. Sebab tu saya rasa lah antara yang di stay kan. Kau rasa macam mana? Manager rasa okey macam tu kan? Kau pun rasa kau okey je lah. Tak okey kau okey ke kau okey je. Soldier kan. Jadi engkau rasa dalam semua player daripada first batch kau lah sampai sekarang lah, siapa yang paling gempak dan siapa yang paling noob Panas lagi. Aku nak kau jawab sebab apa kau orang lama. Ini including yang last line up juga. Last line up. I think paling power individually skill set. Saya rasa Aduka dengan Frosty tadi lah. Dengan Frost tu lah. Sebab diorang buat role diorang memang bagus. Dan diorang, sebab diorang muda lagi, passion diorang memang tinggi gila kan. Jenis nak main hari-hari je kan. So yang paling noob Paling noob. Tak nak cakap Biar dia tahu sekarang ni, hari ni kau noob. Tak, sebab kita semua professional player, tak ada siapa yang noob. Not noob lah, is a lemah lah. Okay, lemah di kalangan anda semua. Kalau dekat luar dia memang champion. Tapi dekat dalam ni santai. Tapi jangan marah lah. Ini kau, at least kau tahu kau boleh improve. Tapi kalau jujur dari segi pandangan saya. Dan pandangan kau. Pandangan saya kalau saya compare dengan semua, saya paling lemah Humble kan. Yang belakang ni producer kita semua dah mengigit, dah berguling dah kat belakang tu. Tengok. Bukan. Kemot lah. Tak, tapi this is takut. Takut kena tunggu depan simpang lah. Tapi sejujur dia, kalau compare saya skill set dengan diorang tu, saya one of the lemah Nak cakap tak yang paling lemah. Kalau kata engkau lemah, engkau dah main sampai kat Belgium bro. Tapi tu game lain. Walaupun game lain, so experience kau lagi tinggi daripada yang lain. Adakah kau lemah daripada Skyel? Tahu. Skyel pun kata tak. Dengan dia tak kot. Tapi siapa paling noob sekarang ni? Okey, kau rasa yang macam mana aku nak cakap benda ni yang progress lambat lah. Okey, nak cakap progress lambat dulu. Saya bagi 2 nama boleh? Seorang je. Alamak. Saya kau tahu lah. Apa benda tak boleh. Korang kena push dia bagi tahu. Dia ada dekat dalam tu. Cuma dia tak nak keluar kan. Cakap je. Siapa? Tak, kalau kau tak boleh cakap, kau tolak kat sebelah. Dia tahu sebenarnya. Okey. Kau kan soldier, bagi tahu. Bagi tahu kan. Saya rasa Akil lah. Akil lah. Tapi dia dah di bench. Kau angguk. Betul-betul lah. Saya dengar apa dia cakap. Dengar faham lah. Tapi kita orang dah bench dia. So harap dia improve ataupun nanti kalau dah tak dapat player kita akan ambil dia balik lah. Betul. So ini sebagai orang kata pemahaman daripada segi tim kita sendiri. So at least kita kat luar memang kita terror. Tapi kadang-kadang dalam satu tim tu kita nak kena sekali. Betul. Kita tak boleh ada yang lemah ke apa, kita kena sekali baru kita boleh improve begini. Betul. Kalau tak seorang tu akan buat stuck tim lama. So tak nak ada masalah macam tu. Dia tidaklah dikeluarkan, mungkin dia boleh patah balik dan kita panggil dan sebagainya. It's just that dia kena improve. Betul. Kena tunjuk satu benda. So, apa korang rasa tentang e-sport ataupun Valo ni dekat dalam local scene?
Local scene sebab kita duduk kat Malaysia ni population tak berapa tinggi. Kurang event. Yes, kurang event. PC memang kurang PC kurang. Kalau nak cakap mobile, siapa yang approach, siapa yang sekarang athlete for mobile punya e-sports, memang alhamdulillah sebab kat event kat Malaysia ni mobile memang apa? Betul. Senang buat. Memang meletup. Viewership akan dapat ramai fanbase semua tu kan. Event semua berselerak. Cuma PC dekat Malaysia ni sama juga macam Valorant, CSGO. Nak dapat tournament tu very jarang. Kadang-kadang ada sebulan tu ada sekali je tournament. Kadang-kadang next month pula sekali. Faham tak? Tak banyak. So nak cakap Malaysia ni tak berapa nak banyak, alhamdulillah still ada. Still ada. Cuma tak banyak. And saya harap in the future there will be more events more people yang try to do more. Adakah kau rasa disebabkan PC ni costing dia lebih tinggi? Jadi kita punya ekonomi pun tak seperti negara-negara luar. Sebab kalau phone, budak-budak semua ada phone. Betul. Phone semua boleh main phone. Download, main. Tapi itu bukan reason dia juga. Saya rasa macam kat Indo population dia tinggi gila kan. Mobile dia orang okey, PC pun okey. PC ramai gila, equal lah dia fan base. Cuma dekat Malaysia ni people are more leaning towards mobile sebab lagi senang kot. And tak yes, and tak semua orang minat bermain PC. Faham tak? Sebab benda tu macam apa ni? Macam cakap ada perlukan costing untuk PC. So senang cerita macam ni lah. Bagi aku, kita orang Malaysia ni je work hard lah. Jadi untuk ada masa stay kat rumah main game banyak itu tak ada. Jadi dia more senang mobile. Mobile boleh mana bila rehat break time kejap, kita main game. Tapi itulah guys, kan, sebenarnya bila kita naikkan scene PC ni, sebenarnya kita boleh compete lagi dengan negara-negara luar. And lagi banyak peluang-peluang yang kita ni. And sebagai event organizer ke apa ke, silalah buat event yang banyak-banyak. Sebab apa? Dia orang nak menang event tu. Nak naikkan nama tu dah. Dia orang nak tapau semua event tu. Jadi, korang rasa kalau macam online dan offline, korang lebih prefer yang mana? Kau prefer apa? Saya prefer LAN lah. Dia prefer offline. Saya prefer mana-mana boleh, tapi lagi mengikut keselesaan online lah. Online lah. Pakai setup sendiri, duduk relax, space sebab pun kau dah banyak. biasa dengan benda tu semua. Betul kan? lah. Main kat rumah sendiri. Rasanya kalau dari management side memang nak online lah. Online lah senang lah. Kau tak payah nak Tak payah keluar duit kan? Tak duit, tak bawa. Jadi Tapi setengah dia macam mana offline tu, dia semua orang pun nak pergi offline, orang nak tengok scene dia, nak hype dia. Tapi dia ikut mood lah. Sebenarnya apa yang paling payah sangat nak jaga budak-budak ni? Tapi untuk dorang ni, dorang tak ada. Sebab dorang majority semua bukan budak bawah umur. Dorang semua dah 23, 24, 25 dah matang lah. Senang jaga. Cakap A, dorang buat A. Kalau dorang nak minta A, apa masalah yang paling kau rasa macam bad problem lah sepanjang kau jaga? Apa bad problem lah? Paling jujur lah. Paling problem lah. Jujur alim banyak. Jujur lah. Yang paling tinggi punya masalah yang kau macam apa? Bagi aku dorang tak ada banyak yang takut kena pukul. Lesen. tak kan sebab aku selalu lepak dengan dorang. Selalu je ada dengan dorang. Mostly of the time memang dengan dorang. So tahu perangai dorang satu-satu macam mana. So tak ada bagi yang dorang respect aku pun respect dorang lah. As a player. Faham. Tapi masalah apa yang paling kau tak boleh sampai sekarang kau ingat? Masalah dorang preparation lah. Dah cakap lah. Sebab dorang dah besar. Dia dah besar. Dia dah cakap. Bukan. Dia macam ni. Kita as management dah buat kerja kita. Kita cakap dah, okay, untuk minggu ni kita prepare ni. Sehari sebelum dah beritahu. Okay, besok kena buat ni. Besok tak buat. Anda kata dia tak buat, sepatutnya kau lah kena buat. Dah bagi tahu awal hari tu. Kalau last minute nak kena buat, boleh buat, tapi kau kena jadi Superman lah. Apa yang ada Koyak lah. Itu yang paling koyak lah. So korang kena bantu juga manager lah. At least kena dengar cakap juga kan. Jangan jadi dia pacak atas. Sekarang ni je landai je. So aku nak tanya kau, ni tips and tricks lah kan? Macam mana nak jadi pro player Valorant? Kena rajin lah. Rajin apa? Rajin Bermain game. main game. Rajin main game. Kalau tak rajin, tak boleh. Memang tak boleh lah. Memang kau kena fokus. Tak boleh buang masa lah. Dalam Valorant ni apa yang paling susah? Buat masa ni susah nak reset lah kot bagi saya. Susah nak macam gerak tu patah balik je. Yelah, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. sebab kau main jalan je. Kau suka hati je. Okay, bagi kau rasa macam mana nak jadi pro player? Bagi saya menjadi pro player,
banyak main game kan kot. Sebab apa-apa pun we have to put our studies dulu kan pertama. Tapi kena banyak juga main game tu. Sebab awal-awal dulu pun time sekolah pun kita memang banyak main game. So nak main game ni adakah main je game tu atau kena belajar berkenaan game tu atau macam mana? Yes, actually bukan main game kosong lah. Kita main kena belajar juga apa benda mekanik semua tu kan. Nak kena master juga our craft. Other than that kena berani join tournament lah kot. Even tournament tu kena join. Champion RM200 ke apa kan. Semua tu semua andai kata dia memang solo player, tak ada team apa semua, macam mana dia nak jadi pro player? Time tu macam mana cakap? Dia kena grind sampai leaderboard top 1. Seorang akan nampak. Kena grind lah. Macam tu lah. Itu ialah cara dia. dia. So as a manager, to be a pro player daripada your side, dia untuk gaming ni dia lain daripada susukan lain tau. Sebab lahirnya diorang main game ni, diorang main seorang. Dia tak boleh kecil, contoh dalam bola sepak kan. Kecil-kecil dah ada team. Okay, kau main sebelah orang main. Diorang dah tahu lah cara team play macam ni. Ni main seorang, bila dah kumpulkan jadi main 5 orang, 4 orang, gaduh. Ni buat seorang hal. Aku main game aku power je. Padahal dia tak tahu dia main dengan teammate. Tu problem dia. Tak biasa lah. Kebanyakan orang nak jadi pro player tu banyaknya Transition power. dia macam tu lah. Tapi bila main team play, dia ke bawah. Communication between these team penting. And also mental kena kuat lah. Mental kena kuat lah. Sebab kau punya training tu berjam-jam satu hari kan. So kau memang nak kena tak stress. Tak ada emotion. Penat aku tanya dengan si Kyle ni sebenarnya. So sebagai kau dah lama sangat, kau tak rasa penat, tak rasa bosan, tak rasa nak stop. Stop tu banyak kali terasa. Tapi teammate kata relax dulu, bawa banyak bersabar. Tapi bila training tu dia bila dah berumur ni memang terasa extra penat sebab kita dah bertahun-tahun main game kan. Rasa macam kalau boleh nak cuti tu lama kan. Misalnya kena marah cuti lama boleh. Training bayar gaji. Nanti macam mana team nak gerak? Betul. Macam mana kita nak champion kan? So kau kena sacrifice. Betul. Sacrifice masa muda tu. Untuk bawa nama Valorant to be a champion. Yes. Wow. Harga yang sangat mahal sebenarnya tu. Betul. So tapi kau okay benda tu lah. Okay. Tapi kalau setiap kali kau rasa macam kau nak stop, nak berhenti benda tu, apa faktor tu? Adakah faktor girlfriend tak bagi main ke? Tak pernah ada faktor lain. Cuma faktor bila rasa macam kita ni dah sometimes rasa macam stagnant. Kita terasa lah juga diri nak bagi peluang lain untuk anak-anak muda lain kan. Untuk step up. Kau sanggup bagi anak muda. Bunyi macam 30 lebih. Kau sanggup bagi peluang kat orang lain. Sedangkan ini adalah kau punya forte. Dia bukan macam nak cakap rasa macam kalau lebih it's better to have another one yang dia punya semangat tu lagi barbar, memang nak to be a champion rather than saya stay dan api tu dah tak ada, faham tak? Dia sokong macam tu lah, kita metafor kan. Api dia dulu rasa CS. Dia dulu memang kau-kau. Tapi sebenarnya boleh dikatakan kalau tanpa dia kita pun takkan dapat champion. Tanpa kau juga Kai pun tak dapat champion. Faham tak? So masing-masing ada tanggungjawab yang masing-masing. So selagi kita boleh carry that one, kita carry sampailah kita dapat cari siapa yang boleh mengganti betul. Dia juga mungkin lepas ni kau jadi manager, yang manager dah jadi insya-Allah. Jadi amin. Okay, so kau rasa antara mouse, keyboard, headset dan juga monitor, yang mana lebih penting? Kalau bagi saya mouse lah. Mouse lah. Nak paling ngam dengan sense tu. Kalau tak tembak tak kena lah. Dia dengan Frost tak berapa ngam tau. Tapi dia punya kesukaan tu sama je. Tak. Dalam game mungkin sama lah. Kat luar tak sama kot. Tak sama lah. Kalau kau? Monitor, mouse, keyboard, headset. Saya rasa headset lah kot. Headset. FPS ni, game tembak-tembak ni memerlukan kedengaran yang sangat jelas lah. Dengan jelas. Kalau tak dengar benda lain tu boleh pakai je, monitor pun. Tapi yang paling penting headphone lah kot. Headphone lah, boleh gua headset lah. Headphone lah sebab sama. Headphone tu sebab dengar. Kalau tak dengar, mouse mahal macam mana pun sama, kena tembak kat belakang ke. Betul. Kalau enemy main jalan senyap je sampai habis game, macam mana tengok? Jarang lah orang habis. Kalau dia senyap sampai habis, daripada spawn tu tak sampai situ lah. Okay, so headset lah. So ada tak technical headset yang kau rasa kau nak jenis macam ni, kau macam ni nak kena 8D ke 7D ke? Itu sekarang saya tengah pakai Todak punya headset. Dia memang kata apa, kadang-kadang dekat spawn jauh tu pun boleh dengar. Dia paling kuat lah tu. Dia paling elok lah. Alhamdulillah setakat ni dah almost 2 years lah pakai. Dapatkan headset Todak.
Iklan. So mobs, kau punya mobs ada spesifik mobs yang kau rasa kau kena ni? Sekarang kalau boleh mouse tu kena wireless lah. Wireless lah. Tak balik ke wire memang. Tapi kalau wireless berapa lama je boleh tahan untuk kau main game? Sedangkan kau juga lah. Sekarang wireless. Okay, kalau mouse kau berapa ratus? 500 jugalah. 500 lebih lah gitu. Bukan penting. Nak yang elok lah. Yang elok lah. Bukan tahan lama 2-3 tahun pakai tak rosak. Very good. So, top 3 dalam Malaysia yang bagi cabaran dekat tim Todak Valorant ni. Tim mana? Ada yang Todak sekarang ni banyak orang kata apa? Saingan dekat banyak. Sarkis, Path dan juga Nesga kan. Tiga-tiga ni very solid. Kalau they push more, they will be on par with everyone else from in Asia. So apa kau rasa kelebihan diorang yang mungkin kekurangan bagi korang? Kelebihan diorang sebab diorang nak cakap apa, baru enter professional scene lah. Yes. Diorang sangatlah barbar. Dari segi semangat tu boleh nampak memang betul-betul nak beat. Nak beat Todak. Tapi nampak fire tu every time diorang fight kita orang pun memang all out, memang 200% kita boleh nampak diorang main memang betul-betul. Memang main betul-betul. So, apa preparation korang untuk tu? Preparation kita orang untuk tu macam biasa lah. Betul lah. Langgar. Langgar je. Kita improve more dan langgar lagi lah macam biasa. Konsisten lah. Kena banyak communicate dengan coach, kena tengok betul, analyst betul, semua betul. macam mana. So, Valo ke CSGO? Sekarang kalau sekarang rasanya dah lama main Velo lah. CS kalau saya main sekarang licin, nak tembak tak kena lah. So memang tak sentuh game lain, memang main Velo. Subir? Saya memang for life lah CSGO sebab CSGO. Dia yang brought saya to professional scene kan. Ayat macam shock. CSGO best lah. Betul, CSGO best lah. Aku Valorant aku bening. Dengan kuasa terlalu futuristik bagi aku. Betul. Banyak benda nak kena belajar balik. Kan? Itu game Gen Z lah. Tapi nanti kita rank sama. So, Halim, Valo ke CSGO? Saya memang Velo sebab CSGO saya tak main. Tak main lah? Tak main. Bukan daripada scene CSGO lah. Faham. Okay, so sebagai manager, apa benda cabaran yang paling suka? Kalau tadi kita dah tahu masalah apa benda preparation semua. So cabaran yang kau rasa paling suka dengan untuk menjaga tim Valorant ni? Cabaran dia dia tak susah pun. Dia kalau dah prepare betul-betul okey. Tapi bila something tak jadi dalam situation tiba-tiba tu. Tu dia susah sikit lah, tapi betul, tak semua yang kita plan akan menjadi betul apa yang kita buat. It's always kena ada plan B macam mana kan. Betul. Okay, so macam mana daripada cara kau scout player? Dari rank dia ke, daripada recommend kabel ke, ataupun daripada kau layan TikTok tengok ni terjumpa pula. Macam mana kau scout? Selalunya kat player Malaysia talent dia tak ramai. Dia nak cari pun boleh jumpa pakai jari lah. Yang betul-betul kena dengan scene profesional. So kau nak cari tu yang macam mana tu yang kau nak cari sebenarnya? Yang ready untuk on the go masuk terus setting team. Macam mana kau nak tahu dia ready? Anda kata kita punya producer ni, macam mana kau nak tahu dia boleh jadi pro player ke tak? Labuk no way. Dari segi player, usually kita akan cari player yang have the right mindset lah. Macam dia nak masuk memang betul-betul nak belajar. Even diorang tu not really good pun, kalau dia masuk dengan great mindset, kita boleh asah dia kan. Kalau dia terima semua benda and willing to change. Dari segi tu kita tak kisah pun player apa-apa pun, asalkan tapi kau tengok daripada player dia main, check dia punya betul dia juga main di mana dulu, main di mana, experience dia macam mana. Daripada recommendation orang pun kau orang tengok juga tampil semua benda-benda macam gitu kan. Kita try out lah. Okay guys, so itu dia kita punya Todak Valorant. This is our player. Dah tamat. Dia kata dah tamat. Okay, lepas tu kita ada last sponsor. Okay guys, kita ada sponsor. Sebab apa? Tanpa sponsor, podcast ni tak akan menjadi. Okay. So, nak tengok? Nak. Sebelum kita tamat, kita tengok sponsor dulu, okay? Boleh. Okay. Ya? Belum jawab. Ya? Sponsor? Baik, kita tengok sekarang, okay? Sponsor, let's go. Here we go now.
ini dia kita punya team Valorant. Aku dah kumpulkan dah semua dah. Yang tadi kita bagi sikit kan. So inilah mereka. This is our champion. This is Malaysia champion. Okay, so kalau korang rasa apa yang korang nak tambah, korang nak tengok diorang lagi ke, ada soalan-soalan panas ke apa ke, just tulis di ruangan komen. Yang korang tengah tengok ni, tulis sekarang. Kita akan buat next soalan panas, kita akan bagi lagi. Jaga kau. So, untuk kita punya fans kat luar tu, anything? Terima kasih sebab support pasukan kami. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, sponsor semua, dan juga team management. InsyaAllah kita akan buat lagi terbaik di masa hadapan. OG, orang lama cakap. Cakap semua diam. Okay, so kita jumpa lagi, InsyaAllah. So, thank you, all the best. Semoga terus champion. Bye. Bye.